Sampai satu tahap saya rasa TikTok ini membunuh dalam diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengongsikan kepada anda semua tentang satu topik yang agak menarik, terutamanya kepada golongan belia, iaitu kesan aplikasi TikTok terhadap kesejahteraan psikologi belia. Yang pertama, ketagihan. Kita semua tahu TikTok ini menjadi aplikasi pilihan utama dalam kalangan remaja dan belia. Dengan video pendek yang menarik, menghiburkan dan mudah diakses, TikTok ini berjaya menarik perhatian pengguna untuk terus menonton tanpa sedar masa berlalu begitu saja. Jadi, fungsi scroll tanpa henti yang ditawarkan menyebabkan ramai belia menjadi ketagih. Mereka bukan sahaja menonton, bahkan sanggup berjam-jam menghasilkan kandungan untuk mendapatkan perhatian. Natijahnya, tanggungjawab sebagai anak, pelajar dan Muslim mula diabaikan. Menurut satu kajian yang mengatakan pada tahun 2024 yang mengatakan bahawa ketagihan TikTok telah menyebabkan pelajar melambatkan solat dan mengabaikan tugasan mereka sendiri. Yang kedua, dari segi kesihatan mental. Kesihatan mental juga terjejas apabila pengguna mula membandingkan diri dengan kehidupan yang sempurna yang ditonjolkan oleh para pempengaruh media sosial yang dikenali sebagai social influencer. Ada yang merasa rendah diri, tidak cukup baik, tidak cukup cantik dan tidak cukup popular. Lalu timbul tekanan perasaan dan hilang keyakinan. Lebih teruk, mereka menjadi mangsa buli cyber hanya kerana penampilan atau gaya mereka yang dianggap tidak menepati selera netizen. Dan ia disokong oleh satu kajian pada tahun 2024 juga yang menjelaskan bahawa komen negatif ini sering mencetuskan isu besar dan meruntuhkan emosi seseorang. Dan yang terakhir ialah pempengaruh media sosial. Pengaruh TikToker sendiri tidak boleh dipandang ringan. Mereka adalah idola kepada ribuan pengikut dalam media sosial, terutamanya TikTok. Jika mereka mempromosi nilai positif, maka pengikut akan terinspirasi. Tapi malangnya hari ini ada juga yang menyebarkan budaya-budaya yang tidak bermoral dan tidak beretika. Bahasa kasar, seksualisasi dan gaya hidup yang tidak bertamadun. Dan akhirnya, belia mula meniru dan hilang arah. Seperti kata Mak Dan 2024 yang mengatakan bahawa belia ini sanggup mereka cerita ataupun pengaruh media sosial ini sanggup mereka cerita demi meraih perhatian dan populariti yang kononnya hanya nak tular semata-mata. Jadi dunia maya tak perlu menjadikan kita lupa nilai manusia.